dan usul-usul Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2015-2016 bacaan kali yang kedua. Yang Berhormat Menteri Kewangan dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya mohon mencadangkan bahawa Rang Undang-Undang bersama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada wang yang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi peringatan tahun 2015 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, peruntukan tambahan perbelanjaan mengurus pertama tahun 2015 ini dibentangkan menurut perkara 100 dan 101 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bagi memperolehi kelulusan terhadap perbelanjaan yang tidak diperuntukkan atau terkurang diperuntukkan dalam bajet 2015 yang telah diluluskan terdahulu oleh Dewan Yang Mulia ini. Anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2015 yang dibentang adalah berjumlah RM5,601.1 juta, iaitu pertama sebanyak RM2,280.5 juta adalah tambahan perbelanjaan tanggungan, dan yang kedua sebanyak RM3,313.6 juta adalah untuk pembiayaan perbelanjaan bekalan. Anggaran tambahan perbelanjaan bekalan yang dipohon untuk diluluskan di bawah pasal 2 Rang Undang-Undang yang dibentangkan adalah sebanyak RM3,313.6 juta yang boleh diringkaskan seperti berikut. Sebanyak RM132.3 juta adalah tambahan secara langsung untuk menampung lebihan perbelanjaan Kementerian Luar Negeri. Sebanyak RM2,901.2 juta adalah untuk dipindah-pindahan lebihan daripada akaun hasil disatukan 2015 ke kumpulan wang pembangunan. Pindahan ini dicas bahagian daripada perbelanjaan di bawah maksud B12, peruntukan kepada kumpulan wang terkanun. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pindahan ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah subsection 10.1 Akta Prosedur Kewangan 1957 dan bukan satu perbelanjaan baru tetapi merupakan sebahagian daripada keperluan kewangan untuk menampung perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2015 yang berjumlah RM40,767.7 juta. Bakinya adalah dibayar melalui pinjaman. Dan sebanyak RM1,090.1 juta adalah bagi merekrut semula jumlah yang telah didahulukan daripada kumpulan wang luar jangka untuk menampung perbelanjaan luar jangka tahun 2015 seperti yang terkandung dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 4 tahun 2016. Datuk Yang di-Pertua, kementerian-kementerian yang terlibat dalam anggaran perbelanjaan tambahan ini adalah seperti berikut. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebanyak RM575.5 juta. Peruntukan kepada kumpulan wang terkanun sebanyak RM240 juta. Kementerian Luar Negeri sebanyak RM132.3 juta. Kementerian Pendidikan sebanyak RM125 juta. Kementerian Pengangkutan sebanyak RM58.2 juta. Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM50.4 juta dan Parlimen sebanyak RM41 juta. Datuk Yang di-Pertua, butiran dan penjelasan lanjut mengenai peruntukan tambahan bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2015 adalah seperti dalam penyata anggaran tambahan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 tahun 2016 dan memorandum pembendaraan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2A tahun 2016. Datuk Yang di-Pertua, sekarang izinkan saya mengemukakan anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2015. Anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2015 yang dipohon adalah merupakan pendahuluan yang telah dikeluarkan daripada simpanan luar jangka, iaitu sebanyak RM391 juta. Datuk Yang di-Pertua, anggaran tambahan yang diperlukan bagi membiayai projek-projek pembangunan bagi masuk-masuk berikut. Pertama, sebanyak RM130 juta
untuk maksud P22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Yang kedua, sebanyak 120 juta ringgit untuk maksud P32 Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang ketiga, sebanyak 80 juta ringgit untuk maksud P63 Kementerian Pelajaran. Yang keempat, sebanyak 25 juta ringgit untuk maksud P24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang kelima, sebanyak 20 juta ringgit untuk maksud P64 Pendidikan Tinggi. Yang keenam, sebanyak 15 juta ringgit untuk maksud P7 Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan yang ketujuh, sebanyak 1 juta ringgit untuk maksud P25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Selain daripada itu, anggaran tambahan ini juga mengandungi permohonan peruntukan tanda ataupun token sebanyak RM460 bagi 19 kementerian. Peruntukan tanda ini adalah bagi mewujudkan butiran baru untuk membolehkan pindaan peruntukan dilakukan di antara butiran. Penerangan dan penjelasan lanjut mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2015 adalah seperti yang dinyatakan dalam penyata anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 3 tahun 2016 dan dalam memorandum perbendaraan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 3A tahun 2016. Datuk Yang di-Pertua, perlu saya maklumkan di sini bahawa anggaran perbelanjaan tambahan yang dipohon ini yang berjumlah RM5,601.1 juta ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan RM391 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan adalah sebahagian daripada jumlah perbelanjaan sebenar untuk tahun 2015 dan ianya tidak menjejaskan defisit fiskal yang telah ditetapkan pada paras 3.2% pada 2015. Tuan Yang di-Pertua, saya akan mengemukakan usul mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2019 selepas ucapan ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Saya sokong. Setiausaha. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan. Sila Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya memohon mencadangkan bahawa usul yang dikemukakan atas nama Menteri Kewangan dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 Akta 406 membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak RM391,460 diperuntukkan daripada kumpulan wang perbangunan bagi tahun kewangan 2015 bagi maksud dan butiran projek seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2015 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 3 tahun 2016 dan yang disenaraikan di sebelah maksud dan butiran projek dalam ruang 9 dan 10 penyata tersebut diserahkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Ya. Saya sokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah